Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kita sambung lagi untuk kita punya handout nombor 4. Handout 1 latihan nombor 4. Jadi kita ada parts di sini. Jadi kita kena rancang bagaimana kita nak lukis part tersebut. Okay, jadi berdasarkan pemerhatian saya, ini gambar jakaratan ya. Jakaratan dia bentuk dia macam ni. Dalamnya ada lengkungan U. Okay. Baik, kita bina base dia dulu. Okay, kita bina base bawah dia dulu. Bersaiz 132 dan lebar dia 50. 132 panjangnya, lebarnya 50 dan tebalnya 16. Okey, kita buka petia, kita close tu, file close. Start. Okey, kali ni kita boleh start mechanical part design. Kita satu teknik bagaimana kita nak mulakan drawing yang baru ataupun kita pergi file new. Okey, di sini ada pilihan. Kita cari part. Part sama juga hasil. Handout 1 exercise nombor 4. Jadi saya pilih XY plane. Saya sketch. Baik. Jadi saya lukis base-nya. Kalau nak bagus kita lukis sebab lukisan ni simetri. Jadi saya lebih gemar gunakan okay, kita gunakan ya. Saya keluarkan dia punya icon supaya senang guna. Okey. Saya gunakan bukan rectangle biasa, saya guna center rectangle. Nak guna biasa pun okey, tapi saya nak gunakan center lah. Okey, daripada tengah ni tarik daripada center, klik. Kemudian kita constraint. Kita double klik untuk arahan berulang kali. Okey. Escape untuk batalkan arahan tersebut. Okey. 50 kali dengan 132. Ini adalah 50. Sini pula adalah 132. Okey, zero bench. Jadi kita pad ketebalan dia adalah 16. Okey, masukkan 16. Selesai base dia. Fillet-fillet itu semua kita buat last kali nanti. Kemudian di tengah-tengahnya, okey, bahagian sini ada body yang menegak. Okey, body yang menegak. Ini dia separuh, dikerat separuh ni. Okey, body yang menegak. Ini 50, jadi lebarnya berapa? Okay, lebarnya kalau kita perhatikan sini 18. Ini separuh 18 ni. Jadi kali 2, 36 lah. Okay, maksudnya kita sketch di atas permukaan ni. Okay, sama juga kita lukis center rectangle sebab dia berada di tengah-tengah. Saya pilih center rectangle, di bawah center ni tarik, bebas lah kat tengah-tengah tu. Kita constraintkan kemudian. Okay, ini satu, ini satu. Yang pertama tebal ni adalah separuh 18. Jadi darab 2. Kalau tak nak kira 18, kita darab dengan 2 je lah. Tanpa 36. Okey, dan panjangnya adalah daripada hujung ni ke hujung ni 70. 70. Okey, zero bench. Kita pad dia. Ketinggiannya adalah okey, daripada bawah ni ni 82. Okey, 82. Anda selesai. 82. Kemudian ada okey. Di dalamnya ada lubang ni. Ada lubang ni. Okey, jadi banyak kaedah nak buat. Okey. Kaedah yang saya buat adalah okey, baik. Kita lukis pada plane yang tengah-tengah ni, pada ZX plane ni. Sekarang ZX ni duduk tengah-tengah. Okay, jadi saya pilih ZX plane. Saya sketch. Ni. Okey, sekarang kita nak lukis bentuk ni. Ni. Okey. Ni lah. Okay, maka saya pun buat sketch. Saya gunakan profile. Okay, daripada atas ni ke kiri, ke
bawah. Kemudian kita ada lengkung curve, tangency curve. Naik atas. Interference dengan sebelah kiri. Dan interference jugalah. Okay, selesai. Kemudian kita seperti biasa, kita constrain kan. Okay, hujung ni dengan ini adalah coincident. Okay, kemudian kat sini ada line. Okay, ada line. Okay. Okay, kita constrainkan juga hujung ni dengan line ni adalah coincident. Okay, dia kalau kena ungu tu maksudnya over constraint, tak payah coincident. Dia dah tahu dah hubungan dia tu. Okay, lepas tu dia punya, oh saya silap ni. Bukan begini bentuknya. Okay, saya delete. Okay, saya letak line. Saya baiki balik Okay, silap tadi. Kita letak line begini dan kita buat radius filling. Diameter R dia 12. Okay, ini dan ini adalah 12. Okay, corner lagi, sini dan sini adalah 12. Baik. Jadi kita tengok garisan ni kita masuk ke dalam lagi. Jadi kita tarik dia ke luar. Kita tarik ke luar, tarik ke bawah macam ni. Kita baiki balik. Ini 6. Dia punya, okay, kita constrainkan jarak daripada sini ke sini adalah 6. Okay, kemudian di bawah ni juga 6. Pada sini ke sini adalah 6. Seterusnya di dinding semua adalah 6. Okay, daripada sini ke sini adalah 6. Sini ke sini adalah 6. Okey, dan yang terakhir yang ni lah. Okey, jarak daripada bibir yang atas ni. Ada tutup sikit. Iaitu 48. Okey, maka saya constrain daripada garisan ni. Garisan ni adalah 48. Okey, dan kita nak garisan ni duduk di tengah-tengah sama rata. Jadi berapakah jarak daripada sisi ni ke sisi ni? Jadi kita tengok panjang keseluruhan 72. Okey. 72 kalau bahagi 2 36 lah. 36. Okey, 48 bahagi 2 44. Jadi cuba kita tolak 36 tolak dengan okey. Kita buat macam ni je. Okey. Baik saya ulang balik. Okey. 72 tolak dengan 48. Kita dapat 24. Kemudian 24 ni kita bagi 2. 24 bagi 2. Jadi 12 lah jarak dia. Kita tolak dahulu. Ini dengan ni, betul kita bagi 2. Kita dapatkan jarak dia. Okey, dah selesai. Kita exit workbench. Okey, jadi sekarang sketch ni duduk dekat tengah-tengah ni. Duduk tengah-tengah. Jadi apa kita boleh buat? Kita pilih arahan pocket. Kalau jaraknya adalah 12. 12 sebelah. Jadi di kiri dan kanan. 24 lah. Jadi kali ni kita guna kaedah yang advance sikit. Kalau sebelum ni dia buat satu side je. Kita pilih mirror extend. Mirror extend. Depth dia adalah 12. Gitu. Mirror extend. Depth dia adalah 12. Okey. Jadi dah siap lah. Dia duduk sebelah dalam macam tu. Macam mana kita nak tengok bahagian dalam yang telah terpotong tu. Jadi dia ada satu toolbar kat bawah ni. Toolbar ni. Nak tengok belah dalam dia kan. Ni, dynamic sectioning. Saya klik ni. Saya pilih pasti ZX ni. Okay, saya pilih dynamic sectioning. Saya pilih ZX ni. Jadi dia akan potong pada ZX plane lah. Jadi nampak tengah-tengah dia macam tu. Okey, selesai. Berikutnya ada lubang ni. Lubang ni. Dan kita coupling ni. Nama dia coupling . Okey, kita sketch dekat sebelah ni. Buat satu bulatan bebas di tengah-tengah. Okey, jarak daripada bawah ke center 68. Daripada jarak
Daripada bawah ni ke center adalah 68. Dan diameter bulatan ni adalah yang kecil belah dalam tu deh. Yang belah dalam ni diameternya adalah, kena perhatikan satu persatu 50. 50 meter. Okay, X0 bench. Kita pad. Ketebalan dia adalah, okay, daripada sini ke sini. Yang tebal ni berapa? Kalau tak ada, kita kena buat kiraan sikit lah. Okay, perhatikan berapakah ketebalan ni. Okay, jadi kalau kat sini kita tak nampak lah. Okay. Jadi macam ni, 76 tolak 24. Okay. Ni 50. Jadi maklumat. Ni lah cat. Kena cari dia. 76 tolak 24 tolak 5 tolak 5. Tu hasilnya bagi 2 lah. Okay, kita try. Jadi jarak dia adalah 76 tolak 5 tolak 5. Okay, kita dapat 66. Okay, tolak pula 24. Okay, kita nak edit jarak dia, kita double klik je dekat bahagian yang telah kita pad ni. Ataupun kita buka dia punya specification tree ni, kita double klik pad 3 ni. Klik kat pad ni pun boleh. Okay. 66 tolak 24. Okay, dapat 42. 42 tapi kiri dan kanan. Jadi double klik balik, 42 bahagi 2. Dapat 21 lah. Okey, 21 jarak dia. Okey, kemudian kita tambah lagi, kita sketch lagi pada sisi ni. Kita buat satu circle bebas. Kita constraintkan circle ni dengan circle ni adalah concentricity dan diameternya adalah, okey, diameter yang besar ni adalah, okey, 65. 65. Zero bench. Kita pad, ketebalannya adalah 5. Kita buat sebelah je. Sebelah nanti kita boleh mirrorkan lah benda ni. Okey. Okey, berikutnya adalah okey, kita dah ada bahagian ni. Okey, kita tebuk lubang. Kita sketch kat permukaan hadapan ni. Kita tebuk lubang. Kita buat je lubang hole kat mana-mana, circle kat mana-mana. Kemudian kita coincident kan, concentricity kan dan diameter bahagian ni dalam adalah 32. 32. Okey, X0 bench. Kita pocket up to last, tembus. Tembus. Okey. Ada kelebihannya kita buat simetri tadi ya. Okey, sekarang okey kat sini. Ni ada critical part sikit. Di sini kita ada groove. Okey, groove. Macam mana cara nak buat? Mudah saja. Okey, tadi kita lukis ZX plane. Sekarang saya nak lukis kat tengah-tengah bahagian ni pula. Maka saya lukis pada YZ plane. YZ plane saya sketch kat tengah-tengah macam ni. Okay, satu perkara lagi. Okay, macam mana kita nak tengok sekarang plane tu duduk kat tengah-tengah. Macam mana kita nak tengok bahagian tengah tu. Okay, saya klik ni. Normal view semula. Okay, ni dia. Kita punya arahan. Iaitu cuba klik cut sketch by plane. Ni. Jadi kita nampak isi dalam dia. Okay, jadi apa yang ada kat sini. Ada satu groove. Maka saya buat satu circle. Bebas. Okay, satu groove. Dia duduk kat tengah-tengah lah. Okay. Okay, maksudnya center groove tersebut, constraint center groove tersebut dengan center ni, okay, berapa ketinggian dia. Diameter ni 32, jadi ini 32 per 2. Okey, dan size dia adalah R dia 1.5. Constraint 1.5.
Okey dah. Dan jarak daripada tengah ke tepi ni 7.5. Constraint daripada sisi ni ke center bulatan tu. Okey, kita zoomkan sikit. Okey, 7.5. Okey, dah siap. Okey, kali ni dia punya teknik dia berbeza sikit. Okey, apa yang kita kena buat, exit workbench. Kita dah gunakan pad, pocket, kita gunakan ni, groove. Saya pilih arahan groove. Sketch ni adalah sketch yang kita buat tadi tu. Okay. Exist, saya klik je permukaan melengkung di dalam lubang ni. Klik. Okey. Jadi dah ada groove. Nak tengok dalam dia, saya cut sketch by plane. Saya tengok pada YZ plane. Okay, nampak? Jadi dah ada groove kat sini. Okey, baik. Untuk yang sebelah sana, kita tak perlu buat secara manual lah. Kita boleh mirror je. Ni pun soalan baru. Okay, caranya adalah, yang kita nak mirror apa? Saya nak mirror groove, tekan button control dekat kamu punya ni. Groove, okay. Kita nak mirror pocket, kita nak mirror pad, kita mirror ni. Okay, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 elemen yang kita nak mirror kan. Okay, mirror duduk kat mana? Okay, ni. Mirror. Mirror. Okay, jadi saya pilih YZ plane sebagai, okay, ZX plane sebagai aksi mirror dia. Okay. Saya ulang balik. Okay. Saya pilih groove, tekan control untuk buat multi selection. Okay, pad. Okay, pad 3, pad 4, pocket 2 dan groove. Okay, pilih 4 bahagian yang sebelah kanan tadi. Saya pilih arah mirror. Okay, tak apa, yes je. Dan saya pilih ZX plane. Sebabnya paksi tengah-tengah dia adalah ZX plane. Okay, selesai. Okay, kemudian di bahagian base ni ada 2 lubang. Okay, kita pun sketch di atas permukaan ni. Kalau hilang macam ni, kita klik zoom view ni warna kuning ni. Okey, baik. Berikutnya adalah di bawah ni ada lubang kan. Kita buat je, okey. Semula tadi. Okey, tadi dia punya view ni hilang kan. Hilanglah kat mana-mana dah. Jadi nak kembalikan view dia, kita pilih fit all in. Jadi dia akan duduk kat tengah-tengah. Kemudian kita klik dekat normal view untuk kembalikan view dia kepada permukaan sketch tadi. Okay, buat 2 lubang. Dia betul-betul duduk dekat garisan horizontal ni. Nanti kita constrain kan berapa jaraknya dan sebagainya. Okey. Jadi lubang tu berdiameter 10 tembus. 10 tembus. Kedua-duanya berdiameter 10. 10. Dan jarak daripada center ke sisi ni 16. Center ke sisi kanan ni 16. Daripada sisi ni ke center bulatan adalah 16. Okey, kita exit workbench. Kita pocket. Okey, juga up to last lah. Okey, up to last. Up to last, terus tembus. Okey, baik. Semua komponen telah dilukis dengan baik. Jadi seterusnya kita buat fillet lah. Jadi fillet kat sini kata all fillet 3. Jadi mana-mana bahagian yang fillet, nilainya adalah 3. Okey, yang pertama bucu ni lah. Bucu ni 3 Dia fillet. Kita masukkan nilainya 3. 1, 2, 3, 4. Kita buat sikit-sikit. Yang buat semua. Okay, kemudian fillet lagi. Bahagian mana lagi? Okay, atas ni. Okay, ni. Okay, atas tu. Fillet 3 juga. Dan di bahagian bawah juga fillet 3. Okay. 3. Fillet lagi. Di bahagian
coupling lah. Okay. Baik. Jadi kau filihkan lah. Teruskan filih sampai semuanya selesai. Pilih lagi. Ini bucu atas ni. Jadi kena, kalau boleh select sikit-sikit lah, jangan select semua nanti. Kalau ada error dan sebagainya, tak adalah kita kena buat semua kan. Okay. Jadi ni adalah hasil kita lah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.